Ibu bapa seharusnya mengambil perhatian serius terhadap saranan kerajaan. Seruan itu disuarakan seorang pemerhati yang menggesa ibu bapa lebih cakna dengan kandungan ditonton anak-anak serta peka dengan perkembangan mereka daripada terperangkap dalam jenayah dan budaya generasi glued to screen atau melekat di skrin. Ia berikutan Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadzil berkata algoritma platform digital bersifat tertutup dan direka sebagai secret source bagi mengekalkan ketagihan pengguna memberi kesan lebih berbahaya kepada kanak-kanak. Kata Fahmi, ia menjadi antara cabaran besar kerajaan terhadap keselamatan masyarakat serta perkembangan kanak-kanak yang juga golongan belum memiliki keupayaan kawalan kendiri yang matang. 3 bentuk jenayah yang meresap ke dalam media sosial dan paling merisaukan ialah jenayah seksual terhadap kanak-kanak, jenayah penipuan, scam dan jenayah judi dalam talian. Ketiga-tiga jenayah ini terlalu berluar-luasa di pelbagai platform. Sehubungan itu, Fahmi menegaskan tanggungjawab menjadikan internet sebagai ruang yang selamat tidak terletak di bahu kerajaan atau polis semata-mata. Sebaliknya, memerlukan peranan aktif ibu bapa. Beliau menegaskan kerajaan tidak berniat mengongkong kebebasan bersuara selaras dengan pendirian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tidak mahu pengkritik dikenakan tindakan. Namun, setiap kebebasan tidak boleh disalahgunakan untuk menyebarkan fitnah atau kandungan berunsur jenayah.